Lowest point lah. Yang paling aku rasa macam dia apa panggil? Job yang memang klien ni tak pun aduh budak aku. Mana yang the worst one lah. Kalau ada top 3 bagi top 3 pun okey. Top 3. Top 3 pun okey. Mana yang Nak senang kata pasal lowest yelah semua yang datang tu rezeki. Just nak cakap semua datang tu still rezeki lah untuk kita kan. Tapi the lowest tu. Okay. Okay. Sebab company kita ada polisi confidentiality. Dia buat tarik teruk macam mana pun dengan kita still confidential lah. Kita jaga reputasi masing-masing. So walaupun dia tu company besar ke company kecil? Company biasa lah. Kecil ada besar ada. Kecil dia lah. Dia okay macam ni lah. Dia biasalah mengambil kesempatan dan kesulitan lah. Betul. Basically macam ni. Lumrah berniaga, especially lumrah berniaga business, service based business ni payment. So payment sebab kita check juga apa diorang tak puas hati dengan deliverable yang kita bagi ke apa, diorang puas hati. And diorang cakap pun apa, view pun dah bukan-bukan dah. Memang meletup lah quality yang kita bagi apa semua. Memang efektif. Kita bagi yang terbaik kan. Tapi tak tahu masalah diorang cuba avoid bila kita minta payment apa semua. Time tu payment term kita memang macam apa, orang kata pemurah lah. Kan? Kita baik lagi lah. Maksudnya pemurah baik lagi lah. Baik lagi. Tapi dia masalah dekat cash flow kita. Kita bukan tak ada duit. Klien tak bayar-bayar. And banyak klien tak bayar. At one point tu banyak gila. Kita sepatutnya duit banyak. Job bukan tak ada job. Tapi semua bayar lambat, payment term. So time kita belajarlah daripada itu. Banyak belajar daripada tu. So at least contoh selepas ni moving forward memang at least kita minta deposit untuk jalankan expenses. So that dia bayar upfront deposit. Kalau boleh dapat deposit, kita memang perlukan deposit. Kita akan letak dekat invoice deposit, jalan. Okay, macam ni lah contoh lah apa yang kita hadapi aku bagi gambaran supaya orang boleh faham. Okay, bayangkan tak ada bayangkan 2024. Contoh 2024 ada job, kita hantar quotation apa semua. Okay, dah. Kita harapan kita is klien memang boleh beli boleh bayar kita diorang lah. Setuju, dia orang dah bayar deposit. Time tu deposit kita orang rendah. Itu masalah, tu salah sebab kita bagi deposit rendah, dia orang pun happy lah. Kita buat per mileage, bayar sikit jalan ni, bayar sikit jalan ni, bayar sikit mileage base kan. Tapi masalah dia kat situ sebab cost kita tinggi kadang certain job. Bila keluar invoice, bayangkanlah kita extrapolate that example supaya orang nampak kan. Contoh, bayangkan invoice kita keluar 2024 tarikh contoh Mei, contoh Mei. 1 juta. Senang kita nak extrapolate kan. 1 juta punya invoice. 1 juta ringgit. Okay, cost 50%, 500,000. Kalau tak ada deposit, 500,000 kita kena pakai duit kita upfront. Cash reserve kita kena pakai upfront untuk jalankan benda tu. Lepas tu tiba tak bayar. Lepas tu dia tak bayar. Bayangkan dia tak bayar, dia bayar deposit. Dah lepas deposit, dia bayar sikit, tak bayar lagi separuh tak bayar. Bayangkan 500,000 kita nak cekal mana untuk nak cover all the costs apa semua. Belum profit, jauh lagi profit. Dia kata dia boleh bayar tahun depan. Bayangkan bayar tahun depan. Kita tutup account 2024, invoice dah keluar. Meaning kita kena bayar tax mengikut invoice yang keluar, walaupun bukan mengikut duit yang masuk. Bayangkan, okay, kita tolak tepi job selain tu. Job tu je 1 juta. Okay, tolak profit 500,000. Kita
let's say kalau kita ni macam big corporation, tak silap aku big corporation 10%. Sorry. Let's say lah ambil 10%, senang kita nak ni. 10% je. 10% tax. Business tax 10% daripada 500,000. 50,000 dah. Mana nak cekal 50,000? Duit tak masuk apa lagi. Cost lagi. Expenses dah keluar. Untuk jalankan job projek tu. Kita nak bantu, memang nak bantu klien kan. Nak realisasikan apa yang diorang nak capai. Dah capai dah settle. Tak dapat nak bayar. Tak Ima masalah diorang finance, dia punya cash dah dry ke apa ke. Sepatutnya it should be bila kau nak hire tu is macam kau dah ada cash, maksudnya kau dah tahu lah bajet kau berapa lah. Patutnya kena ada allocation dah kan. Kau dah ada allocation dah, maksudnya okay, contohnya macam dia hire bomba, macam kau cakap tadi macam sejuta, contoh lah sejuta tadi. Lepas tu patutnya dia dah reserve lah sejuta tu. Tapi mana duit tu lah basically. Masuk poket tu. Sebab okay, alhamdulillah banyaknya dah subside, dah banyak problem yang tak bayar tu. Lepas tahun banyak yang dah lepas tahun lah. So kita struggle sebab job jalan. Terpaksa nak bawa masuk duit daripada ledger job lain masuk ke ni supaya survive. One by one kena survive. Itu jadi permasalahan. Bukan kita tak bagi servis dah bagi. Waktu tiba-tiba tak boleh nak bayar apa semua. Boleh je hantar LOD kan. Yuk kita bagi peluang. Antara benda yang kita belajar. Itu antara benda yang kita belajar. Along the way, step by step kita belajar kan. So kita kalau boleh tak nak ada dispute lah. Kita buang masa dua-dua pihak kan. So kita nak settlekan cepat. Bayangkan lah, takkan nak declare buat invoice baru apa semua. Itu dah satu crime dah kan. Sebab kita nak avoid tax evasion pula, masuk penjara pula sebab tak nak sebab diorang tak boleh nak bayar. Ya. Kau setuju tak dengan aku yang masalah company production ni benda ni lah aku nampak. Betul. That's the, tak kisah Buma itself ke mana company ke, diorang tu benda tu happen. Even influencer pun benda tu berlaku. Aku rasa benda tu akan berlaku lah. Walaupun diorang pun individu. So aku nak share sikit lah. Mungkin kepada yang nak buat bisnes ni kan, supaya heads up, kita ambil timba. Kita mau belajar, nak share sikit lah. Dia sebenarnya ada cara tau. Kenapa? Sebab kita fikir balik, company-company yang dah lama puluh-puluh tahun ni apa semua, diorang ada pengalaman. Job masuk, cash dia bukannya banyak sangat pun untuk ni. Mesti dia nak kena jalan overhead, bayar gaji apa semua, bil-bil dan sebagainya. Ada allocation lain. Takkan nak kacau benda tu kan. Ada cara. Biasanya business loan kan. Tapi sakit kepada startup. Sebab contoh macam Senyum Berhad, diorang perlukan audited account, at least 3 tahun audited account. Lepas tu bunganya besar sebab risiko kan bagi kepada startup. Faham lah bank punya side kan. Syarikat anda perlukan solusi media? Boleh! Apa jua bajet anda? Iklan anda kami realisasikan. Dia macam kau bagi job kat fresh grad, kau pun risau pun semua. Aku bagi sikit lah apa pandai kau came up with the rest. So the playing ground is not for me, not really level. Memang ada grant apa semua. Tapi ambil masa. Job nak jalan bulan depan ni. Grant nak approve apa semua, nak documentation apa semua. Company baru. Track record tak banyak, tak ada lagi. So kita percayalah, kalau kita dah go through the first phase ni, insyaAllah everything will unravel by itself. Cumanya kepada yang nak buat business, expect the unexpected. Sebab
dunia ni keras lah. Senang cerita kan. Dunia ni keras. Diorang cakap macam ni. Diorang kata pemuda perlu entrepreneurial. Kena buat bisnes, jadi usahawan apa semua. Dia bagi cash apa semua. Banyak bantuan. Yes, betul. Tapi banyak lagi lopong-lopong yang sebenarnya boleh bantu. Sebab startup memang sakit. Nak korang buat senam berhad apa semua, tiba-tiba tak ada ilmu pengalaman. Risiko dah ambil risk taker kan. Macam kita orang ni basically risiko ambil besar lah agak sebenarnya. Tapi Alhamdulillah we survive. Tapi sakit tu memang betul sakit lah. Kadang kita orang duduk terbaring masing-masing bertiga. Macam mana apa yang kita buat ni kan. Macam mana nak survive ni kan. Ramai mulut kita nak suap makan ni. Yelah sebab klien bagi dia janji kita and agreed with the quotation lah kan. Tiba-tiba macam cannot deliver. Patutnya diorang dah boleh bagi tahu lah kan masalah diorang apa semua. So that's the downside. Itu pasal klien lah. Kalau pasal orang pula. Oh okay, orang Ada tak? Wait deh. Seorang ni orang banyak perangai. Orang memang banyak perangai. Banyak karenah, banyak karenah. kan? Manusia ni beza-beza. Dia ada yang kooperatif, ada yang komitmen dia memang tak boleh nak terjangkau dia punya hebat komitmen dia. Ada yang rasa aku gerak solo dulu lah. Kan. Apa-apa dia fokus on tu. Kita tak boleh ni, we don't own them. We wish the best for them. Gerak seiring okay. Kalau nak join kita jom join. Kita pergi sama-sama. Kita buat ni. Nak ni boring kita jom bersukan. Wujudlah Buma Studio. Buma Sport Center. Nanti mungkin next episode boleh borak pasal Buma Sport Center ke apa nanti lah. Kan? Kita panggil presiden dia. So itulah, kita tak boleh nak kontrol manusia. Kita cuba nak bantu. Tapi kita tak boleh. Orang kata kita boleh tarik kuda ke air, tapi kita tak boleh paksa kuda tu minum. Kan? Takkan kita nak tarik kuda, biar pandai dia kalau nak minum. Ni kita ni lah. Siapa yang perlu, kita bantu. Kita bantu mana yang kita perlu. Dulu kita cuba seboleh-boleh nak bantu apa semua. Biarlah klien tak suka ke apa ke, kita bantu. Salah. Itu kita belajar. Belajar. Sebab benda tu kita kena ada credibility juga. Supaya Buma ni keep the dream alive lah kan. Supaya kita nak buat untuk orang lain ni, kita tak boleh nak buat sambil lewa. Macam tu lah. So sangat susah nak kontrol manusia. So diorang tak nak dikontrol, jangan kontrol. Tak apalah. Wish them for the best. Kita tak part ways. Kalau dia nak pergi, tak apa. Nak kembali, sentiasa terbuka. Macam itulah. Cumanya, jangan sampai tutup periuk nasi orang lain. Jangan sabotage orang lain. Itu je. Kita preach benda tu. Apa-apa, rumah. Yalah, kita tak kacau orang lain tu, tak payah cerita lah macam tu lah. Just Kita orang bayangkan kadang tengah terduduk, tak tahu nak buat apa, nak macam-macam masalah nak selesai, macam mana kita boleh survive ke tak kan. Tapi tu duduk bayang. Uish, best tu. Sebab orang kata it's lonely at the top. Bayangkan you are at the top but not lonely. Naik sama-sama dekat atas. Bukan mudah, dia manis tau. Manis. Bayangkan kita semua berjaya. That's the dream. Kita jaya sama-sama. Anak-anak kita pun semua kita tahu, knowing that apa yang kita usaha, kita sacrifice selama ni membuahkan hasil, come to fruition untuk ramai. Bayangkan creative industry lagi 20 tahun dah tak dipandang rendah. Semua value creativity in the near future, and we play a big part of it.
Bangga. Kan? Mungkin nampak jauh. Mungkin benda ni sukar nak capai. Tapi kita ke arah sana. Sama-sama punya ni lah, If. Yelah, together we strong lah. Together we strong lah. Macam apa, partner ketiga saya kata kan. Ramai tak tahu saya partner ketiga. Eksklusif Partner nanti naik. Aku rasa memang kena ajak dia seorang lah. So aku rasa itu sebab sikit lah tu intro. Sebab intro ni pun pilot episode tak ada lah nak panjang-panjangkan sangat. Dengan ada macam-macam lagi yang kita nak sajikan jugalah. Kata-kata terakhir lah, last word lah before close this exclusive episode. Okey, kepada yang menonton, Buma Studio, kita akan kekal untuk semua. Doakan supaya tak perlu doakan kami pun tak apa. Kalau nak doakan, alhamdulillah, tapi doakan untuk Buma Studio. Doakan entiti platform yang kita bina ni dapat membawa kebaikan kepada ramai orang. Doakan the future of Buma Studio. Itu pun dah cukup. Okay. And minta doakan urusan kami dipermudahkan lebih ni. Untuk yang mungkin adik-adik yang muda-muda baru nak menceburi dalam bidang ni apa semua, yang mungkin nak ikut ataupun ambil idea Buma Studio ni nak buat on your own, dipersilakan. Cuma bersedia dengan apa jua halangan dan rintangan yang akan berlaku, sebab benda tu akan datang, awak akan jatuh terduduk. Yang membezakan awak berjaya ataupun tidak, kami masih percaya it's what happens next lepas awak jatuh. Adakah awak bangun, awak terus baring. Itu je. So, betulkan niat, usaha semampu boleh. Itu saja. Thank you. Then from me, Buyay. kalau harapnya menjadi pedoman lah. Maybe cerita Buma ni tak sebesar mana mungkin kan. Tapi harapnya boleh belajar daripada sini juga. Sebab kita as community pun nak bergerak sekali. And then siapa-siapa open. Mari datang. Kalau nak masuk group jom. PM je. Kata nak masuk group. Saya nak jadi budak Buma macam tu lah. Saya nak jadi budak Buma. Okay, jom. Sekali. Ajak main badminton dulu. So okay, tu satu. Mungkin boleh share sikit servis lah. Sikit Apa lah, Buma? servis. Buma. So yelah, sebab foto video. So apa yang terbaru? Buma ni semua benda nak buat. Multimedia. Nak tahu. Media. Tapi Semua macam hangga. Macam aku nak buat ni. cuma of course lah, kepakaran dan juga pengalaman kita lebih abundant ke arah live event. Live event dari segi foto, media foto video coverage, highlight, social media update dan sebagainya. Dan tu memang abundant lah pengalaman. Tapi tak terhenti kat situ saja. Kita punya servis banyak. Contoh macam podcast sekarang ni, kita dah buat dengan beberapa entiti corporate dan sebagainya untuk podcast diorang. Kita ada yang kita support and ada yang kita buat from A to Z pun. Tu contoh. Podcast tu di bawah kita punya new department, new unit, digital broadcasting. Sekarang ni kita dah expand servis kita, bukan sahaja foto video, bukan sahaja iklan, advertisement. Kita sekarang ni dah ada baru digital broadcasting, dikendalikan oleh saudara amal kita punya host. Kita akan servis, sebenarnya servis ni dah start, dah ada beberapa klien apa semua. Just keep it rolling sebab pengalaman kita officiate benda tu. Jadi Kuatkan benda tu. dekat Buma supaya benda tu tak terhenti dekat situ. Pengalaman kita kumpul, kita boleh serve the community, the industry. So tambahan terbaru is MCP lah. MCP live feed, live broadcasting dan sebagainya lah, yang melibatkan broadcasting.
Itu adalah satu department baru yang kita wujudkan. So itulah antara servis-servis yang terbaru. Okay, mantap. So, saya rasa Podcast ni pun bawah department broadcasting sebenarnya. okay lah. So, aku rasa itu saja buat episod kali ni. Thank you so much Zuzu. Thank you juga dengan Buya sebab boleh duduk kat sini bersantai, berbual pasal Buma. Sebab aku pun baru lagi dekat sini. So I need to know also the back story of Buma. Mungkin kita akan jumpa next episode. Tak tahulah, mungkin partner ketiga ke. Ke kita akan panggil guest lain lah. Tengok pada orang panggil apa? Kelapangan masa tu lah kan. Tapi jangan ke mana, just check it out YouTube channel kita. Yang boleh check it out, mungkin boleh follow kita punya Instagram is Buma Studio. Buma Studio MY Buma Studio Buma MY. Studio My. Studio MY. Lepas tu kita punya Instagram Buma Studio Buma Studio MY juga. And then Wedding bawah nama Memori Semalam. Memori Semalam Ataupun Buma Studio My. Kalau wedding saja kita buat asing, Memori Semalam juga. Website bumastudio.com. www.bumastudio.com. Yes. So itu just check it out. What's the new update? LinkedIn. Kita pun ada LinkedIn, betul ada. LinkedIn. So LinkedIn for the business punya side lah kan, basically. So kita boleh check it out there. So lah. And kalau ni nak tambah, kalau ada any inquiry, ada soalan ke, ada nak macam mana nak approach Buma selain website, selain boleh DM kita, boleh email terus direct email under nama contact@bumastudio.com. Boleh email ke email address tu lah, contact@bumastudio.com. Tapi yang penting join lah community. Jom lah. Jom lah. Kita nak gerak sekali. Betul. As a freelancer, tak kisahlah macam mana pun kan. Tak kisah daripada media mana-mana. Okay, rasa tu saja. Okay, bye. Terima kasih. Okay. Buma untuk semua.